Selepas dah usaha, tawakal. Sudah. Berapa banyak? Cukup. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera, selamat datang ke Borak Screen. So hari ni aku Arif dan juga Syed. Hello guys. Hello Rit. Yo Syed. Okay ya. Sorry doh, hari ni busy sikit tapi kita luangkan masa malam ni juga untuk kita buat apa macam Sedikit. perbincangan ataupun nak borak sikit lah pasal movie baru-baru ni kita tonton kan. Betul. Movie apa tu? Yes, movie yang kita nak borak hari ni adalah tentang semua akan baik-baik sahaja ataupun semua akan baik-baik saja. Yes. Movie yang kita baru aku rasa tengok dalam berapa hari Aku rasa minggu lepas lah. Betul. And kita dah keluarkan early review dekat dalam social media kita. And sekarang kita nak borak sikit lah dalam kita punya YouTube channel kan. So sedikit informasi pasal movie ni. Dia berkenaan tentang sebuah keluarga yang mana diorang struggle selepas pemergian seorang ahli keluarga yang mungkin dikatakan peranan dia sebagai seorang yang ada support system kepada keluarga tu. So that's it. Yes. Tu je. Itu sahaja dia punya focus point untuk scope dalam storyline cerita ni. Sangat simple. Betul. So filem ni arahan Baim Wong, which is filem daripada negara jiran kita lah, Indonesia. So Baim Wong ni pun dikatakan terkenal jugalah. Okay, terkenal juga. So dia ada juga beberapa ada beberapa cast juga dalam cerita movie ni, seperti Reza Rahadian sebagai Langit, Christine Hakim sebagai Ibu Wida, lepas tu ada juga Raihanun sebagai Bintang, dan juga ada ramai lagi lah basically pelakon-pelakon dalam this movie. Okay. Aku tak kenal sangat pelakon-pelakon dia sebab aku pun jarang tengok cerita Indon. Aku pun baca je lah dia punya nama. Tapi aku rasa nama diorang ni patut kita ingat lah sebab lakonan diorang is not bad lah kan. Yes, aku dengar pun main karakter yang si Watak Langit tu merupakan pelakon yang not bad, hebat jugalah aku dengar lah. Tak tahu lah. Yes. So untuk korang yang mana nak pergi tengok this movie, pertama sekali apa yang aku nak bagi tahu kat korang, ini daripada point of view aku. Movie ni macam aku cakap tadi lah, scope scope untuk jalan cerita this movie simple as like that sahaja. Tetapi apa yang menarik tentang this movie adalah dia punya how dorang deliver the emotional. Betul weh. Yes, itu point nombor satu kita. Aku rasa kau pun setuju and aku pun setuju. Yes, aku sangat setuju. Yes, kenapa? Sebab yelah, okay lah, dia sebenarnya ada lagi beberapa perkara yang aku rasa menarik pasal filem ni, tapi one of the key adalah of course dia punya emotion lah. Sebab aku ni pun first of all aku jarang sangat tengok cerita Indonesia. Kalau nak katakan sebelum ni pun aku tengok pun filem-filem seram. So I think this is the first time aku tengok cerita yang this emotional. Dia berjaya buat aku rasa sedih. Lagi-lagi di nak dekat penghujung-hujung tu lah kan. So sebab aku rasa faktor dia of course lah lakonan yang hebat. So deliver dia tu sampai, and of course macam mana dia nak build sesuatu cerita ataupun karakter. So benda tu dia buat, kalau hang follow perkembangan story dia pun semua kan, end up dia punya pay off dekat ujung tu memang sampai lah. Yes, betul. Sebab macam tadi yang kata kan, dia punya fokus cerita dia basically dia bermula daripada seorang daripada ahli keluarga dia ni meninggal dunia. Dia sejujurnya bila aku tengok part dia starting dia meninggal dunia tu, itu belum sedih lagi. Tak sedih pun. Aku tak rasa sedih pun. Tapi selepas tu, apakah yang terjadi selepas kejadian kematian salah seorang ahli keluarga dia pun ni, ada satu persatu ujian datang. So dekat situlah dia build up kita punya emotional tu. Betul. So itu sebenarnya point utama kita kan, bagi aku. And satu lagi aku rasa aku boleh tambah, sedih dalam movie ni korang,
adalah sedih yang aku rasa macam orang cakap macam mana pertama memang sesuai lah dengan masyarakat kita juga. Ya weh. Okay. Of course, obviously. And nombor dua adalah sedih yang pelbagai. Itu aku nak masukkan. Sebab aku jenis yang bukan senang nak tengok movie tau. Bukan sedang nak rasa sedih bila tengok movie. Ya. Lagi-lagi cerita sedih. And aku pujilah kenapa dia punya storyline dia punya sedih dia bukan fokus pada satu pace konflik ataupun satu cerita saja. Dia ada beberapa apa orang cakap siri dalam konflik dalam this movie, di antara mungkin person A dengan person B, person C dengan person D ataupun person A dengan person D kan. So benda tu jadi konflik, and pada penghujung dia ada sesuatu yang berlaku. Betul? Ya, betul, betul. Yes, ada sesuatu yang berlaku. Contoh macam anak buah dengan dia punya pakcik punya konflik, Yes. mak dia dengan anak punya konflik, lepas tu bapa punya konflik dengan anak, lepas tu konflik di antara masalah ataupun permasalahan di antara uh, apa orang cakap, kira sebagai skandal kepada bapa dia punya masalah dengan anak kepada mak, kepada bapa tu kan. Jadi too many issue in this movie yang sebenarnya aku rasa dorang betul-betul optimize dengan baik untuk give the best daripada segi emotions tu kepada audience. So maybe kalau kau someone yang tak boleh sedih, maybe based on this story, kau akan sedih dengan storyline, kau akan diuji lagi. So maksudnya kau umpama dalam satu ujian kesedihan, yang mana okay, round 1 sedih datang dulu. Okay, terlepas masuk round 2 sedih lain pula datang. Dia macam tu tau. Betul. Nak tengok kau sedih ke tidak apa semua kan. So aku rasa sedih dia dalam cerita ni, dia tak rasa jengkel pun. And aku suka macam mana dorang pun cakap execute every scene dengan dia punya apa orang cakap cinematography, of course, composition dia, macam mana dia ambil angle. And aku puji macam mana diorang pandai bagi that sedih through only on the face reaction only, Betul. tanpa melibatkan dialog ke ataupun even tangisan ke, just muka sedih, muka kecewa, lagi-lagi watak utama kan, watak mak. Aku rasa watak mak lah antaranya lah, terutama yang watak mak, dan juga ada beberapa lagi watak lain yang aku rasa memang give the best lah, yang memang aku cakap mantap lah diorang punya lakonan tu. Aku boleh sampai lah. By the way korang, aku nak disclaimer siap-siap, diorang tak bayar tau kat kami cakap macam ni. Jauh tu Baim Wong kat situ nak bayar kita kan. Kami tak dapat bayaran apa-apa pun cakap macam ni. Just ini kami punya pengalaman lah, based on of our experience lah. Kau pula macam mana, Syed? Tapi yalah, sebab tadi pun kita dah cakap pasal emotional kan. Sebenarnya bila aku tengok, dia bukanlah rasa sedih sahaja, sebab bila macam mana tadi yang kata best lah, sebab dia ada banyak konflik yang datang. So dalam banyak-banyak konflik tu dia ada perasaan, aku ada rasa perasaan kesian, rasa marah pun ada. Macam kita tahu kat sini dia ada karakter apa tu, autism tu kan. So dia ada beberapa babak itu Down syndrome. Down syndrome. So kat situ pun ada dia punya rasa touching, pun ada karakter. Betul. Even dalam karakter ni pun dalam filem ni pun ada karakter villain. So memang adalah rasa geram tu adalah apa semua kan. Lepas tu selain daripada tu, aku rasa one of the big moment in this film adalah scene apa orang panggil komedi lah basically. Walaupun ada sedih, ada marah, ada kesian, tapi dia still selit dengan komedi. So itu aku suka sebenarnya. Dia macam walaupun dia ada komedi, dia ada lawak apa semua kan, aku rasa lawak dia tak kurang, tak terlalu banyak, and aku rasa tak terlalu hamba. And aku rasa macam even timing komedi tu masuk dalam filem pun aku rasa nice je. Sebab yelah kalau aku duk tengok filem kadang rasa sedih-sedih apa kan, lepas tu dalam a few ni apa semua, tiba-tiba dia selit sikit komedi. So macam best lah, rasa macam terubat sikit lah kesedihan tadi tu, kita gelak balik kan. Tapi hujung-hujung tu ada main sedih balik.
Tapi it's a good experience lah actually aku tengok benda lah ni kan. Betul. Betul. Bagi aku dia macam apa orang cakap kombinasi apa elemen lawak dan juga sedih tu bagi aku balance lah. Memang definitely nampak dia memang kat rasa sedih drama. Tetapi dia punya komedi pun basically amazing. Tak over acting, tak cringe. Betul? Bagi aku semua kena. Adalah satu dua yang mungkin aku tak faham konteks or maybe terlepas dialog ke apa or maybe tu hidden joke orang dalam budaya orang ke apa, I don't know man. But everything aku rasa okay. Lagi-lagi aku rasa komedi ni ditambah ataupun dibantu oleh pelakon-pelakon yang aku rasa mungkin dorang ni, aku katakan pelakon tambahan. Bukanlah pelakon tambahan, memang dorang ni kira macam pelakon sama juga. Dia adalah pelakon tambahan sebab aku rasa role dorang, kalau pelakon tambahan mungkin dorang tak ada role yang besar sangat, tapi role dorang ni macam mungkin screen time dorang tak banyak, tetapi once dorang muncul, dorang deliver dengan baik sebenarnya. Dorang masing-masing ada watak kelakar yang dorang bawa. Ni watak-watak jiran lah. Ni watak-watak jiran yang ada yang mana dorang memberikan lagi suasana lah dalam this movie lah for me lah. Betul? Aku suka gila. Banyak gila karakter yang menarik walaupun tak banyak screen time. Ya, betul. Aku rasa kalau if korang masuk this this panggung lah, ke panggung untuk watch this movie dengan mindset yang serius, korang mungkin terlalu nak tengok movie yang kompleks, plot yang besar, jalan cerita yang mungkin menarik, tak straightforward, mungkin korang akan kecewa sikit dengan this movie. And mungkin korang jenis yang serius tak mudah nak tergelak ke apa, mungkin korang akan kecewa sikit dengan this movie. But if let's say korang masuk this movie this panggung untuk watch this movie dengan expectation yang rendah daripada segi jalan cerita, korang dah tahu memang cerita ni just a simple movie, but you nak experience the emotions. So insyaAllah mungkin korang akan ada pendapat korang yang ke arah positif lah for me lah. Betul? Aku rasa macam would you rasa is it sesuai digelar sebagai popcorn movie? Popcorn movie mungkin aku rasa lebih kepada ciri-ciri lah. They still a ceria but still a hard movie lah. Aku tak tahulah perkataan popcorn movie datang dari mana, but bila aku dengar like popcorn movie is maybe just kau masuk panggung kau have fun watch it and after that kau keluar and kau lupakan cerita tu. But maybe popcorn movie lebih, kalau aku punya pemikiran lebih ke arah macam movie yang enjoyable lah. Aku still enjoy tapi elemen drama tu membuatkan dia ada sedikit apa orang cakap, bila kita keluar from that pawagam ada banyak lah benda yang memberi kesan sebenarnya. Betul. So aku nak kata this a popcorn movie pun tak, sebab bagi aku untuk aku punya pemahaman konteks aku lah untuk pemahaman untuk konteks aku rasa tak, sebab dia still ada value yang sebenarnya diorang give to this movie lah for the audience basically. Yes. Okay. Yeah. Pengajaran dia sangat bagus lah for me. So aku apa lagi kalau aku orang tanya pasal kekurangan, definitely aku cakap kekurangan just maybe over the kekurangan aku tak tahu lah kekurangan, tapi mungkin pada simple storyline lah, just that lah. Sama lah bagi aku pun this kind of tema yang dibawakan, aku rasa kalau nak tengok pun mungkin simple storyline. Nak kata plot twist pun nothing too heavy, very simple. Ada jugalah, tapi ada. Adalah. Lepas tu tapi berat jugalah plot twist dia sebenarnya kalau kau perasan, yang anak kantor tu nak pergi rumah anak. Ya betul juga tu. Itu dia. Yang itu pun besar juga. Daripada segi emosi tu macam oh my god. Akan ada satu babak lah ni ada plot twist dia. Itu punya aku besar juga. Like berat juga plot twist, tapi jalan cerita simple. Tapi kat tengah-tengah tu jalan dia punya plot twist dia berat. Dia nak masuk ke act ketiga lah. Betul. Dia masuk act 3, dia punya plot twist tu besar. Tapi ending dia sebenarnya. Ending dia mungkin macam maybe it's too simple for me, but kalau diorang tambah lagi sikit
benda yang lebih besar from that situation or that cerita Mm-mm. for the ending, aku rasa mungkin boleh pergi lagi jauh cerita ni. Betul-betul. Aku pun rasa yang mungkin boleh digilapkan lagi plot Ya, hujung tu. boleh cantikkan lagi lah pada bahagian hujung tu. Sebab apa pada bagi aku, pada bahagian hujung tu dia macam tu simple sebenarnya untuk diselesaikan. Mm-mm, mm-mm. Maybe ada benda yang besar lagi jadi pada mereka kan. Mm-mm, mm-mm. Betul? Memang of course mungkin ending dia adalah ending yang bahagia. Oh, Yes. spoiler, sorry. Oh, okay, ending yang bahagia. But bahagia, apa orang cakap, dia punya skop bahagia ataupun dia punya tahap level of happiness tu mungkin ada lagi better cerita tu lah. Tapi itu lebih kepada kepuasan kita as a penonton lah. Mm-mm, mm-mm. But if let's say korang watch and korang berpuas hati dengan that apa the ending, so it's okay. We still okay dengan the ending sebenarnya. That situation, that cerita okay sebab dia memberi satu kejayaan kepada suatu watak. Tetapi aku mengharapkan yang watak utama sebenarnya, which is Ya. maybe ada perubahan daripada segi career ke atau perubahan daripada segi Mm-mm. attitude ke Itu apa kan. itu But pun itu mungkin satu kekurangan juga sebab kita dia nak fokus dekat main character ke dekat budak perempuan ni ke? yes. Mungkin itulah awal-awal sebab awal-awal ni memang kita punya emotional terhadap audience memang kita follow rapat dengan si langit ni kan. Yes. Ah. So aku sebab daripada awal lagi kita dah dibawa oleh karakter si langit ni yang Hmm. dikeji, yang diherdik bagai kan. Mm-mm. So okey lah, cumanya pada penghujung memanglah nampak dia punya memang sebenarnya ada like Mm. Mm. kira macam pembalasan ataupun kita panggil Reward. penamat untuk dia punya reward lah untuk Ah. this karakter, tapi dia tak cukup punch bagi aku. Yelah rasa macam patut dia deserve more lah. Deserve more bagi aku lah. Itu cuma kepuasan itu lebih kepada Hmm. kepuasan kita as a penonton. How about you guys? Kalau korang rasa korang cukup dengan kepuasan reward yang diberikan pada the ending, okay. But if let's say korang pun berpendapat yang sama, sila tinggalkan komen di bawah. So yeah, aku rasa itu saja from me. Tak nak borak lama. And apa pengajaran yang kau dapat this movie, and aku pun bagi pengajaran aku. Okay, pengajaran aku for this movie, jalani hidup dengan tenang kerana insya-Allah semua akan baik-baik saja. Oh, seriously? Macam ayat aku. Aku cite this ayat from Ali Naga 2026. No. Okay, bagi aku benda yang aku boleh take on about this film adalah kasih sayang terhadap ahli keluarga lah. Yes. Aku nampak benda tu dalam filem ni. And benda tu juga kadang buat aku rasa macam nak menangis juga. Yes, one of it. And satu lagi aku rasa like walau macam mana teruk pun kau, walau macam mana hina pun kau, end up keluarga lah yang memang betul-betul akan terima kau sepenuhnya. Lagi satu, jangan membuli. Oh ya, betul. And one more thing, be serious with your life. Oh. Lagi satu, jangan risau rezeki ada di mana-mana. Yes, lagi satu, jangan hanya menunggu tapi bergerak juga. Percaya pada kodok dan kodar. Yes, selepas dah usaha, tawakal. Sudah. Berapa banyak? Cukup. So yeah, rating. Masing-masing tak nak kalah. Okay, Okay. rating aku for this movie adalah alamak, aku dah lupa lah sebab rating kita agak itulah. numerik sangat. Aku pun dah lupa dah sebenarnya. 8.36 if I'm not mistaken. Okay, 8.36 for this movie, yang mana aku memang suka sangat dengan emotions dia, and memang dia dapat deliver dengan sangat baik. Walaupun ada kurangan daripada segi jalan cerita yang simple, but this movie kekuatan adalah daripada segi apa orang cakap, dia punya enjoyment when kita tengok this movie lah. How about you, Syed? Yes, basically aku suka filem ni sebab dia ada komedi, dia ada sedih, storyline dia senang nak faham. Plot twist dia yang maybe tak berat tapi tak mengapa. So rating aku akan bagi 9.33. Alright.
So silakan Syed. So, itu adalah rating kami. Hampa bagi rating berapa? Cuba hampa komen kat bawah and boleh jugalah tulis pendapat kalau hampa dah tengok filem ni, apa hampa suka, apa yang hampa tak suka, kita boleh kongsikan kat bawah. So, Yes. kalau hampa suka video-video macam ni, jangan lupa untuk support Borak Screen di YouTube. Hampa boleh tekan like dan subscribe dan juga follow kami di social media di Instagram dan juga TikTok Borak Screen. Yep. Yeah, so kalau ada apa-apa cadangan untuk maybe what could we improve ataupun apa ada cadangan untuk kami nak bercakap pasal video apa ke next ke apa kan, pada request ke boleh je let us know. And so itu saja daripada kami. Jumpa hampa di next content. Assalamualaikum dan bye-bye. Ciao, Borak Screen.